Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Ingat saya lagi, saya Caca The Boss. Saya ada dekat Raub Pahang lah ni, kampung orang perempuan saya. Balik bercuti lah kan. Jadi bila duduk kat kampung ni kan, saya rasa macam boring, tak tahu nak pergi mana. Jumpa lah kawan-kawan. Kawan-kawan kata, abang cantik bang. Sabtu dengan Ahad kita ada Raub Night Bazaar. Jom kita pergi tengok apa yang ada kat dalam. Okay. Dekat Raub Night Bazaar ni sebenarnya bukan jual makan je tau. Dia ada macam-macam jual. Kita ada jual juga macam-macam beg. Kita ada makanan paling banyak lah. So ada hiburan juga lah daripada abang kita apa semua. So kita nak jalan lagi, tengok apa lagi yang ada dekat sini selain daripada beg yang banyak ni. Makanan yang banyak sebenarnya. Makanan yang banyak. Jom kita cukup semua. Kita ada bopil. Kak, dia apa kak? Ni ada apa kak? Aku dengar macam bergedil. Krip. Ni kita tunjuk siapa nak? Tunjuk skin lah. Ni dia. Krip daripada Putri Krip. Wah, ada macam-macam colour sebenarnya. Putri Krip. Buat sendiri ke? Daripada Putri buat apa lagi? Okey ah. Ya. Tengok okey. Tukang tak? Oh ya lah. Tengok kan? Kau je apa? Kau je doja, paspor. Oh ni ada rasa tomato kat jual ni. Ni tengok ni. Oi. Oi, portion ni berapa ringgit ni kak? RM7. Oh, RM7. Wah, alhamdulillah. RM7. Kan saja. Sekarang ni orang nak beli kau tahu kan satu menu. Dia macam-macam ni. Paspor. Ni. Rojak, lagi apa tu? Untuk bahan-bahan rojak lah. Selain ni, kalau kita tak tengok sini, ada tengok sini juga. Masakan ni? Kat mana tu? Kat Ramrod. Sekejap Sorang ni tau? Di pasang situ? Oh, okey. Baik-baik. Kopi air kosong. Kopi air kosong. Ni sampai pagi esok ni. Minyak ni. Oi! 5 kali seduh. 5 kali seduh. Macam kita beli satu. Oh, terima kasih kan? Okey, terima kasih. Mana cukup? Jadi 10 pun dah habis. Alhamdulillah. Ibu harus habis. Jadi inilah. Kita berpegang-pegang kepada pedagang-pedagang kita. Buat rezeki. Kalau ikut Raub Night Bazaar ni sampai pukul 12 malam. Dan kita 10 pun dah clear barang-barang tuan-tuan yang ramai. Mari, mari. Abang kita buat leceh, betul-betul ni nak dia buat. Ni, aku pukul ni tarik ke belakang ni. Ni buat pasal. 3 biji ya? 2 biji lah. Dua biji ni buat adat, orang memang takkan beli. Kita makan sendirilah. 2 biji nak tunggu apa, baliklah. Nega apa sampai 10 ni. Orang mega sampai 12 pun. Ya, Pak. Hai. Bang ada 2 biji. Banyak tu. Saya buka donat pun 100 biji dia. Bang ada biji banyak tu. Ha? 2 tempat. Santai-santai Pak. Duduk bang. Duduk bang. Otak kan ada apa? Oh, kira untung banyak ah. Untung. Kau abang menega apa? Macam lele. Ayam gepuk. Ayam gepuk tu dia. Mai tengok ni, tu dia ayam gepuk dia. Ni ada bawang goreng ni bang. Kopi goreng. Oh, ni Rabu Maggi. Oh, ni puyuh. Puyuh goreng pun ada. Ni apa dia? Ayam apa? Pecel lele. Keli pun ada. Allahu Rabbi. Tengah yang ni lah. Apa semua ni mereka memang ke apa? Dah nak habis dah apa semua ni. Memang. Iyalah. Nak tarik di belakang ni semua ni. Mereka memang tunggulah sampai 12 orang main lagi tu. Orang main apa tak? Mana? Susah dia ni. Abang tengok muka rezeki bang eh. Selamat.
bawa ke kawah. Memang padu bang. Dia punya nasi goreng, dia punya ayam goreng, dia punya kuotiao goreng, dia punya mi goreng. Tengok. Dia elok. Tengok kau. Nak bagi tahu kat apa dekat naik Rock Bazaar ni, gila-gila punya orang. Orang punya ramai main sini. Makanan dia pun sedap. Orang pun main ramai gila bang. Kali tu ambil pukul 12, kes 2 dah habis. Puas bang. Alhamdulillah. Semua bagi. Semua apa bagi. Tinggal balance sikit ni. Syukur dengan nikmat yang Allah bagi ya bang. Satu lagi menu yang sangat best dekat sini iaitu nasi kerabu. Ada lemak bakar. Lemak bakar daripada kakak ni. Kalau tengok kat sini. Ya kak? Fauzi nasi kerabu. Ni Fauzi nasi kerabu kan memang best sebab apa dia ada lemak bakar juga. Dan orang pun memang betul dia ada juga macam-macam duduk juga dekat situ. So apa boleh try. Memang baik kat sini. Okey dah. Kambing daripada mana? Dapur cik. Dapur cik. Dapur cik daripada sini ya. Daripada sini. Ya, daripada dapur cik. Apa tengok ni kambing dia apa? Mari tengok mai sini, mai tengok. Tengok kambing dia. Oh dia. Mercik. Tu dia. Owner duduk dah. Owner nak bagi tahu ni. Owner dia bagi semua pekerja-pekerja dia buat, dia duduk gangang aja. Oh, cekap dia. Dia bayar gaji nak buat macam mana? Tu dia owner. Namanya owner. Ha. Betul tak? Bos yang beli dulu. So, alhamdulillah ni sahabat kita Atroman sini. Atroman dia punya takoyaki. Takoyaki dia pun best. Dia ni macam-macam ni kau sebenarnya. Saya kalau kata main dekat Raub, macam-macam lah. Ikan bakar tu semua dia kurus. Caca aja lawan. Okey, Mai. Aku mesti kamu janji, Mai. Apa aku apa request? Takoyaki by Atroman. Kod makan takoyaki dia boleh terbang ke bulan. Apa tu? Tambah lagi. Saya don't spicy tau. Oh ya. Ya. So kita kata tentara tuan dia ada kat sini. Panas weh. Panas kena tengok tu. Panas sangat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you dah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Tak boleh makan, panas. Nanti jangan buat nanti balik makan kat rumah. Itu dia bagi tahu apa, memang sedap. Daripada awal rumah kita. Kalau kita pusing-pusing, dia orang susun atok dekat Raub Naik Bazaar ni memang cun. Memang cantik. Makanan duduk sini dia tak campur sekali tau. Pakaian sebab apa nanti kita masak-masak apa semua nanti dia akan naik wap apa semua, baju kita habis cukup apa semua. So dekat kawasan ni ada orang jual tudung juga. So tengok ada jual tudung-tudung kat Muslimah ke apa semua kan. Macam saya cakap tadi lah. Ada tudung-tudung orang perempuan apa semua. So boleh main tengok kat sini. Selalunya mak-mak lah. Mak-mak kakak apa semua kan. Nak pergi kata nak pergi takdan apa semua, main kat Raub Naik Bazaar. InsyaAllah. So ada mainan untuk anak-anak juga. Macam tadi saya cakap ada baju untuk anak-anak. Ni kalau beli ni. Okey ya, tengok aja. Ni kalau beli ni RM15 ya. Kalau beli ni, makna balik tu terus dia pakai tidur lah. Dia tak tunggu lah esok nak pakai apa-apa, dia terus pakai tidur. So hampa senang. Aku baju basuh tak ada nak kering ke apa semua, main Raub Naik Bazaar. Dekat sini memang kita sediakan. Laki perempuan ada insya-Allah. Baju tidur perempuan pun ada dekat sini. Sama aja. Perempuan ada, laki pun ada. Apa boleh dapatkan. So kalau kata kan Raub Naik Bazaar ni dia hari Sabtu dan juga Ahad kan. So hari Isnin anak-anak sekolah seluar track shoot ada. Ada. Sweater ada, seluar track shoot ada. Nak main bola apa semua. Jangan risaulah, tak payah nak pergi nak cari tempat lain. Dekat Raub Naik Bazaar apa boleh jalan-jalan cari makan apa semua. Apa boleh dapatkan semua benda-benda dekat sini. Kalau ambil pusing sikit sini, kau tengok. Dia ada pot lepak. Santai weh. Ada pot lepak, lepas tu dalam pot apa semua nak bercanda ke apa semua, boleh tinggal anak-anak Zat. Ada untuk dia orang nak main apa ni orang kata, bicycle bateri tu apa semua kan. Ni dia. Kita ada minyak orang kalau sakit sedih, lengah sedih, tulang lari apa semua ke. Boleh murut je. Murut pun. Jangan main. Okey, tanya sikit lah ni apa. Itulah. Nama dia panas.
Oh. Ni apa minyak pujak lah. Ini minyak bubut. Ha? Campur dengan somoy. Minyak somoy. Ini apa dia? Ini patah. Kadang-kadang kaki orang tu patah kan. Dalam mata tu. Okey. Pakai ini supaya kan. Awak dia ada yang tu tapi dia macam pening sikit. Somoy dengan bubutnya sama. Oh, okey. Bubutnya lebih. Oh, dia lain. Tu dia. Jadi dia panas. Ni ada campuran apa ni? Ini bawang tunggal, jerangau. Oh, okey, pernah dengar. Tahu, kunyit putih. Gatal, kayak, surat, tak hilang. Dah berapa lama dah ni tadi? Oh. Raub naik bazar ni sebenarnya bagi ruang dan peluang untuk peniaga-peniaga dekat kawasan Raub ni. Jadi dia orang ni tak tahu tempat nak tempat nak peniaga dekat mana, suruh boleh main kat sini. Walaupun 2 hari nampak murah RM10. Dan apa tengok crowded dia macam mana. So alhamdulillah. Jadi terima kasih pada organizer. Bang kita ada juga tim lah yang bagi peluang pada peniaga-peniaga untuk menjayakan Raub Naik Bazar ni. Saya rasa sampai dekat sini saja. Terima kasih pada apa semua yang datang ke Raub Naik Bazar. Terima kasih, tolong wawarkan, tolong bagi tahu kat kawan-kawan yang Raub Naik Bazar ada benda yang sangat best kat sini. Kalau main Raub, jangan lupa singgah ke sini Sabtu dan Ahad. Boleh follow kita punya page dekat Facebook ada, dekat TikTok ada. Raub Naik Bazar. Saya nak caw dulu, perut lapar, nak pergi cari makan. Okey, baik, Assalamualaikum.